Kalau kita tengok kepada kitab-kitab syarah hadis, banyaklah yang disebutkan. Banyaklah yang sebutkan. Di antaranya Imam Bukhari ini dia terlupa nak tulis tajuk. Terlupa nak tulis tajuk. Jadi terlepaslah. Sepatutnya tulis. Itu satu. Salah satu pendapat lah. Yang kedua, bukan Imam Bukhari yang terlupa, tetapi penyalin Bukhari. Sebab dulu dia tidak ada percetakan. Dia ada orang salin. Ambil kitab asal tu salin. Dalam salin ni bukan banyak-banyak kan, ada tinggal, terjatuh, tertinggal. Situ kata dia terlupa ataupun terlepas daripada anak-anak buah dia, bukan daripada dia sendiri. Sahau ni bukan sahau Imam Bukhari, tetapi sahau anak buah dia. Kalau tidak anak buah dia pun orang selepas tu, orang-orang yang salih ni, lalu kemudian tersebar dengan meluas, nuskhah yang ada pada kita ni yang terlepas, tidak tertulis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan ini sebenarnya tindakan perawi. Tindakan perawi. Dalam setengah-setengah nuskhah tu dia kata bahkan sini tak ada bab pun. Bahkan hadis ini termasuk dalam bab hak atas ni. Masuk di bawah bab hak atas tu. Cintakan Ansar adalah tanda iman. Sekali dengan itulah. Mana hadis yang kedua bagi bab ni. Bab ni tak ada pun sebenarnya. Ini dibuat oleh orang kemudian perawi, tasarruf perawi, dia kata tasarruf perawi. Itu yang ketiga. Yang keempat, Imam Bukhari sengaja tinggal ni kosong sebab dia bermaksud kemudian dia nak tulis. Setengah-setengah tu dia tulis lalu, setengah-setengah tu dia tinggal. Sebab apa? Mungkin dia nak cari tajuk yang sesuai ke, nak letak di situ, tiba-tiba tak ada, mati sebelum tu. Ada juga yang berpendapat tu. Ni yang keempat, tiba-tiba mati, tak ada nak isi tempat tu. Itu yang keempat. Yang kelimanya, ada juga yang mengatakan memang dia nak buat lagu tu. Dia Imam Bukhari dia susun hadis, dia tidak sekali dengan tajuk dia. Tajuk dia buat suku. Dia kumpulkan hadis dulu, susun hadis dulu, lepas tu baru dia masuk bab tajuk-tajuk dia pada masa yang lain. Boleh jadi dalam banyak-banyak ni tertinggal, terlepas. Ataupun supaya yang keempat tadi, iaitu dia kata tak ada, mati. Mati tak ada lah. Seperti kita tengok kalau di antara kitab hadis hak ni Imam Muslim lah. Imam Muslim tu satu contoh yang semua orang terima lah. Iaitu tajuk dalam Sahih Muslim tu bukan dibuat oleh dia. Dia tak ada, dia hanya mengumpulkan hadis saja. Asal dia memang dia nak buat lah, tentu sekali lah nak buat. Tapi meninggal dunia sebelum tu. Tak ada. Mana tajuk ada kalau kita tengok dalam Sahih Muslim yang ada sekarang ni, bukan tajuk yang dibuat oleh Imam Muslim sendiri, tetapi tajuk itu dibuat oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi. Maknanya beberapa ratus tahun kemudian. Sebelum itu sudah ada orang buat tajuk sebelum Imam Nawawi. Hak kata tajuk Imam Nawawi ni dalam kitab syarah dia lah, syarah Imam Nawawi. Dan oleh kerana syarah Imam Nawawi tu dia lebih popular daripada hak lain, maka orang kata hak tu lah tajuk Muslim, padahalnya bukan tajuk Muslim. Sebelum pada tu pun ada orang lain buat tajuk yang berbeza daripada yang dibuat oleh Imam Nawawi. Bahkan kemudian daripada Imam Nawawi ada lagi orang lain mari, dia buat lagu lain pula. Mana mengikut fikiran masing-masing lah. Tidak salah buat gitu. Sebab apa? Sebab Imam Muslim sendiri tak buat. Kita bukan makna tukar hak dia. Tak ada makna tukar. Itu Muslim saja je lagu tu. Hak lain dah pengarah dia buat. Imam Muslim ni tak ada. Imam Bukhari ni pun kata ni, demo ni, dia kata mula-mula dia buat, dia tinggal lah setengah-setengah tempat tu. Tujuannya nak masuk, tak ada, mati. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang keenamnya, kalau lagu ni kita jumpa dalam Bukhari, selepas satu bab yang ada tajuk, lepas pada tu ada bab saja, tak ada tajuk, maka itu serupa dengan kalau dalam kitab-kitab lain fasal bagi bab. Selepas bab kan dia ada fasal, ceraian tu, ceraian. Ni pun macam tu jugalah. Dia panggil
kal fasli minal bab as-sabiq, serupa dengan fasal bagi bab yang lalu. Maknanya apabila kata fasal ini ada kaitan lah hak ni hadis yang disebutkan selepas bab tanpa tajuk ni ada kaitan juga dengan bab sebelumnya, walaupun tidak 100% sama, tetapi ada kaitan, ada kena-mengena juga dengan bab yang lalu. Itu orang panggil seperti fasal. Sebab kalau betul-betul serupa bab yang di atas dia tu, tak perlu dah kita kata tak perlu dah apa dia nak buat bab suku, pakai masuk hadis tu bawah bab yang pertama, bab di atas tu, tak payah buat bab suku dah. Dia kata ni serupa dengan fasal bagi bab yang lalu. Sebab ada beza sikit sebenarnya, walaupun secara umumnya masuk dalam bab yang pertama lagi. Boleh dikatakan kebanyakan ulama-ulama pensyarah hadis Bukhari ni, itulah pendapat dia. Hak ni yang mereka pilih. Yang ni kalau bab tak ada tajuk, ini serupa fasal bagi bab yang sebelumnya. Termasuklah di antara yang terima hak ni Kirmani, Hafiz Ibn Hajar, Aini, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Qastalani, Syekh Nurul Haq, Syekh Waliullah, dan lain-lain lagi pensyarah-pensyarah hadis ni boleh dikatakan dia pakai gitulah maknanya. Bahkan Hafiz Ibn Hajar meletakkan dengan makna ni dalam Bukhari ni lebih kurang 40 tempat hak lagu ni. Dia kata ini seperti fasal bagi bab sebelumnya, lebih kurang 40 tempat. Seterusnya yang ketujuh, ini pendapat Syekhul Hind. Syekhul Hind ini Maulana Mahmudul Hasan, itu Syekhul Hind. Terkenal lah di India tu, ulama hadis besar. Anak-anak murid dia boleh katakan besar-besar tu rata dunia pergi. Termasuklah salah seorang anak murid dia sini. Kalau kita baca dalam sejarah dulu, anak murid dia Tuk Khurasan. Anak murid dia lah tu, anak murid Syekhul Hind. Bahkan dengan persetujuan Syekhul Hind juga dia mari sebelah alik Asia Tenggara ni. Dengan persetujuan tu guru dia tu jugalah nak mengembangkan ilmu tu. Mari ke sebelah sini. Jadi Syekhul Hind kata tidak semua tempat sesuai, dia kata. Untuk kita katakan bab tanpa tajuk ni, tak ada tajuk ni, serupa dengan fasal bagi bab sebelumnya, tidak semua tempat sesuai. Dan kita nak kata Imam Bukhari tu lupa, Imam Bukhari begini-gini, tak munasabah tu. Sebab apa? Kalau tu lupa, kita kata, ataupun dia tak ada tulis munasabahnya alik belakang tu berlaku. Ni tak, ni semua tempat ada, daripada awal sampai ke akhir, daripada bahagian awal sampai bahagian akhir, ada semua lagu ni, macam sengaja. Kalau kita nak kata dia tak ada tulis, dia dah tulis bahagian awal lah kita kata. Ataupun kalau dia start dengan akhir, alik awal ni saja ada hak lagu ni, hak kosong gini. Ni tidak, semua tempat ada. Dan setengah-setengah tu tidak sesuai kita nak kata fasal. Sebab apa? Lagu lain tu tak ada kena-mengena pun dengan hak sebelum tu. Tak ada kena-mengena. Kita tak boleh nak kata ini fasal kepada bab sebelumnya. Tak boleh. Jadi kata dia hak sesuainya, iaitu Imam Bukhari nak asah fikiran pembaca dia. Imam Bukhari buat begini, dia panggil tashhidan lil adhan. Yang untuk mengasah fikiran pembaca-pembaca dia, orang-orang yang mengaji kitab dia. Itu tujuan dia. Yang ni kita kena ingat, tujuan Imam Bukhari buat kitab Bukhari ni bukan semata-mata nak mengumpulkan hadis-hadis sahih gitu saja, tidak. Dia nak ajar kita bagaimana cara nak faham ajaran hadis itu. Bagaimana cara? Dengan cara dia buat bab, kita tengok bab ni, tajuk ni dia buat gini, macam mana dia ambil daripada hadis di bawah. Tengok kan sesuai tu, dia buat tajuk tu. Banyak kali kita tengok gitu. Tiba-tiba sampai satu tempat dia tinggal bab saja. Sebenarnya dia nak suruh kita buat sendiri. Tu dia. Dia nak suruh kita buat sendiri tajuk. Kamu fikir sendirilah, banyak kali dah aku buat maknanya sebelum pada ni.
sesuai dengan hadis ni